Wah, laman web ni menarik betul. Ada macam-macam resepi menarik lah. Buat aku lapar je. Mi kari kepala ikan daging salai. Wow, sedapnya. Siapa tu? Mat ke tu? Hello? Dol? Dol ke? Den? Kau ke tu, Den? Jangan nak terkejutkan aku. Ya. Jangan main-main dengan aku ya. Ini Muay Kuda tau. Aku tahu kungfu. Kalau berani. Masuk. Ya, sila. Ada berani? Oh, tiba-tiba diam ya. Kenapa? Takut? Takut? Moi. Ish, apalah kau ni, Jeff? Buat aku terkejut je. Tahu kungfu konon. Aku baru tegur sikit dah terkejut. Itu namanya bukan tegur. Itu sergah. Aku ketuk dengan kayu ni baru tahu. Alah, bawa bertenang, Moi. Tak elok marah-marah. Nanti cepat tua. Kau masih marah kat ni sebab kau rasa dia yang buat kau kalah menyorok ke? Oh, Moi. La. Kenapa kau marah-marah? Nanti muka kau cepat. Diam! Kita buat ujian. Tengok siapa yang penipu. Aku tak ada masalah. Aku tahu kau siapa. Tolong. Mana? Hei, Lord. Tak payahlah bawa ke perut pagi. Lawan tuan nampak? Susahlah macam ni. Tak ada beza pun. Aku ada cadangan. Apa Cud? Apa pula ni? Selamat datang ke rancangan Siapa Laut. Dah. Itulah Mat. Din, kan Dol dah hilang. Lah. Dol dah merajuk. Sekarang kita kena cari Dul. Mana agaknya Dol ni? Bagi membuktikan siapakah yang menipu. Bermula di sini. Kamu berdua berlari melepasi halangan, melencong ke kiri dan terus ke garisan penamat.
pecah dah, Dul. Kau tak apa-apa ke, Dul? Nasib baik kau dan Din tolong. Dah jumpa dah Dul ni. Aku ada kat sini je. Mana kau menghilang, Dul? Kami dah jumpa dah, Dul. Situ je. Maaflah sebab susahkan semua. Aku cuma nak tenangkan hati je. Kami yang patut minta maaf. Sebab bullying. Tak apa. Aku maafkan. Alah, aku merajuk kejap je. Macam ni lah kawan-kawan. Tak elok bergaduh. 3 hari kemudian. Ada lori. Mana cermin? Alamak! Dah pecah! Itulah. Lalai. Kau jawablah dengan bos nanti. Itu cermin apa? Cermin ajaib. Aduh, pening, Mak. Saleh, kenapa kau ada kat sini? Tok. Inilah hantu durian tu. Itu hantu. Ya, Tok. Dia menyamar jadi hantu durian nak menakutkan orang kampung. Dia ni sebenarnya. Kena denda. Betul-betul. Oh, ini kerja kau Saleh. Patutlah baju aku tak siap-siap. Oh, masa nak kawan dengan kami, pandai kau berkata-kata manis. Tapi, satu pun tak ditunaikan. Bukan salah saya. Saya ikut saja. Oh, lu ikut saja. Sekarang lu ikut gua masuk lokap. Lokap? Apa salah saya? Salah lah. Mana boleh suka-suka tangkap binatang terpelihara? Saya tak tahu. Saya kupat main dengan Sing. Kau memang tak boleh dipercayai. Pak Mail dengan Sing? Siapa dia orang tu? Pandai-pandai nak buat kecoh kat kampung ni. Sekarang lu ikut. Macam tu lah ceritanya. Tak salah kan, Opa? Salah. Dengar tu. Nanti akak laporkan pada Polis. biar korang Kena denda. masuk penjara. Opa, tengok Kak. Mana kita orang tahu ambil ayam goreng perasuah? Akak tahu nak marah je. Dengar ni. Kalau kita ambil atau beri sesuatu dengan adanya tujuan tertentu, rasuah lah tu. Ayam goreng pun? Tak kira lah dalam bentuk duit ataupun barangan. Faham? Faham, Opa.